Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. Selamat berpuasa, kita lagi seminggu nak raya dah. So hari ni jom ikut saya pergi deliver Honda N-Box dekat Nilai. Customer dah tengok kereta ni minggu lepas. So semalam kereta dia dah puspakom, settle puspakom, pagi tadi masuk register JPJ. Hari ni kita nak deliver. Minggu depan saya nak deliver Merc, Cheshire, lepas tu Alphard dan Honda Stepwagon. Ni Honda N-Box full spec. Kereta baru sampai berapa hari, customer datang terus booking, masuk loan, everything semua dah settle. Ini rare. Saya baru beli dekat Jepun, tak sampai 12 jam. Saya bagi tahu customer saya ada beli satu unit Cool Spirit Black Style. Saya hantar gambar dekat dia, 2 keping je masa tu. Kereta memang tengah tak ada gambar dalam sistem. Dia terus masuk booking. Kunci lah pula. Lepas tu masuk loan. Kereta sampai semalam. Dekat sebulan dia tunggu, kereta sampai semalam sebab Port Klang memang jam gila sekarang. So dia dah tengok kereta. Dia datang tadi tengok kereta dengan tayar botaknya, dengan kotor-kotor ni semua ni. So yang penting customer dah tengok lah macam mana original condition from Japan. Ini adalah Black Style Cool Spirit. So customer sign agreement, kereta mungkin 2 hari lagi sebelum raya akan keluar sebab saya memang jadual penuh. So guys, thank you support Arif Barin. Jom kita pergi deliver Honda N-Box warna biru ni. Ini husband and wife dia sporting gila. Deal sporting gila, senang. Right guys, jom. Sekarang kita on the way ke Nilai nak hantar kereta biru ni. Nampak comel dekat side mirror tu kan. Last saya deliver kereta ni 2 tahun lepas tak silap saya. Oh, dia side by side. Handsome ah. So kereta ni 660 turbo. Banyak saya dah jual lah. So siapa berminat nak pakai Honda N-Box, saya ada lagi 2 unit. Warna hitam satu, warna putih satu. Warna putih cantik. Sebelum ni owner dah tengok warna putih dengan warna biru, tapi dia decide untuk ambil warna biru. Tak silap saya sebab dia ada kereta warna putih kot asal. So dia nak tukar colour. So guys, selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya. Mana yang balik kampung tu hati-hati. Dan thank you support Arif Barin. So kita dengar Abang Syarul. Cun. Tak silap saya, yang Nilai ni kita nak pergi tempat kerja owner rasanya. Stay tune. Okay, kita dah sampai dekat Nilai. Abang Syarul buat kereta. Bang, selalu bang nak raya ni deliver jauh-jauh, Kelantan, Terengganu, Perlis. Tapi yang ni dekat Nilai je paling jauh. Itulah pasal kan kita sebelum ni utara, selatan. Tidur dalam kereta? Tidur dalam kereta, berhujan, berbanjir. Tapi kali ni dekat Nilai bang. Tahun ni kat Nilai doket pun. Minyak pun tak turun. Tembok bang. Tembok. Minyak jimat. Sodak bawa tembok ni. Okay, kita ada lagi kan? Ada 2 biji. Ada lagi. Oh, tu dekat depan. Jom kita buat pergi depan. Dekat depan. Assalamualaikum. Bye, bawa balik kerja. Maaf lewat. Okey. Sihat? Ya, sihat alhamdulillah. Wan, baik sihat? Sihat. Ni kereta baru. Oh, ini paling jauh yang saya deliver tahun ni. Biasa raya-raya jauh, tapi ni paling jauh. Dekat je Nilai. Okay. Honest ni, steady. Ni raya balik mana? Balik KL. Balik KL. Pakai ni je lah balik KL. Dekat je. Minyak jimat. Jom tengok kereta. Sementara tengah sign tu, kita try dulu. Sepatutnya try masa sebelum beli. Ini dah beli. Aduh, tadi datang hari biasa kan. Kejap. Oh, kunci. Kunci roll. Yang bawa balik. Nanya kita nak hantar balik kan. Alright. Okay, ni dia. Tadi datang hari Sabtu, tak ada trade plate. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so player original. Saya dah buat servis kat atas tu, semua dah ada rekod lah. Tinggal nak isi minyak. Minyak pun full tank lagi tu daripada Seremban. Tinggal jalan je. Jom. Okay, hari ni kita test drive. Sepatutnya test drive sebelum beli, tapi ni test drive selepas beli. Okay lah, balik KL gaya, tak jam lah. Orang KL dah keluar. Macam okay? Alhamdulillah okey lah. Beza lah daripada kereta ni. Ni santai je ni. Sikit lah. Mana dia.
kita raya awal. Okey. Jangan lari sini. Dia nak lari kan. Sini Ron. Jom. Cepat. Okay puan. Puan, macam mana? Kita punya deal, kereta macam mana? Dah sign agreement, dah deliver baru test drive. Cuba cerita Ron. Senang ke susah ke kita deal dengan adik-beradik ni? Ya, sebab kita Komen sikit, jorok sikit. percayalah pada abang. Sebab dia tengok pun komen-komen daripada abang punya blog, ada YouTube. Tengok dia alhamdulillah. And itu yang kita ambil terus, kemudian kita test. So hari ni sempat ke sebelum raya Alhamdulillah sempatlah. Tu saya kata dengan Syarul ni, biasa saya dia nak raya Kelantan, Terengganu 2-3 hari tak balik. Tapi saya rasa dalam banyak-banyak nak raya ni, ini paling jauh je lah. Yang lain semua customer datang office. Oh ya, ni datang office. Okey. Puan, komen sikit. Macam mana dekat kita punya viewer? Komen sikit. Macam mana? Bukan harap dapat menjimatkan, memang menjimatkan minyak. So tak ada apa dah. Okey tuan. Terima kasih banyak-banyak. Okey puan, terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa. Terima kasih support saya, support Polisi Motor. Next kalau ada nak beli, next boleh bagi tahu bagi. Alright, kita ambil gambar dulu boleh? Boleh. Jom. Rol. Ya. Tujuan utama customer beli pakai seatbelt. Tujuan utama customer ni beli Honda N-Box adalah untuk menjimatkan minyak kereta dia. Ni baru betul steady. Itulah jawapan dia tadi. Sebab customer ni pun duduk Senayan, kerja ulang alik dekat Nilai. Memang jimat gila lah dia punya minyak. Kereta jimat. So, tak bergerak langsung meter tu tadi. So kita ada lagi warna putih dengan warna hitam. Putih tu cantik gila. Ya. Putih tu memang cantik. Tu N-Box kat belakang. Kita nak gerak, dia pun nak gerak. So guys, nak beli kereta jangan lupa cari Arif datang Proxima, datang jumpa Syarul dengan Arif. Kalau Arif tak ada, terus je jumpa Syarul. Syarul hari-hari ada kat office. Datang. Jangan tak datang. Kereta tengah banyak ni. Kita nak ikut mana? Balik jalan jam. Ikut mana-mana Rip. Ikut mana-mana. Okay guys, selamat berpuasa. Kita jumpa next video. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.